Salam semua, inilah Peluang Bisnes Telco OneXOX. Jika anda dah lihat video produk OneXOX, anda sudah tahu bahawa OneXOX mempunyai 3 jenis plan, iaitu prepaid, postpaid dan juga family plan. Pengguna boleh daftar nombor baru ataupun kekal nombor lama daripada telco asal. Secara ringkasnya, OneXOX dah bertapak lebih 12 tahun, mempunyai pengguna 2.5 juta dan menggunakan telco Celcom sebagai penyedia rangkaian. Bermaksud di mana-mana ada line Celcom, di situ pun ada OneXOX. Selain daripada menjadi pengguna, syarikat juga menawarkan peluang perniagaan sebagai salah satu kerjaya pilihan di mana kita berkongsi manfaat OneXOX di samping mengubah ekonomi diri dan juga keluarga. Jadi apa masalah yang kita boleh selesaikan dengan OneXOX ini? Antaranya adalah bil telefon mahal, line selalu tak ada, banyak cas tersembunyi dan juga kuota hotspot terhad. Jadi masih ramai pengguna telefon di Malaysia yang ada masalah macam ni. Ini antara masalah-masalah yang kita jumpa, bil mahal dan juga nombor yang cepat sangat expired tapi kredit beratus ringgit. Bil beribu ringgit pun ada. Ini antara masalah-masalah yang sering dihadapi oleh ramai orang dan ia bukan kes terpencil. Jadi syarikat menawarkan salah satu income iaitu pendapatan pasif. Apa itu pendapatan pasif? Passive income maksud kita boleh mendapat keuntungan berkali-kali dengan hanya jualan ataupun aktiviti suatu perniagaan itu dibuat sekali sahaja. Antara contoh passive income adalah komposer lagu apabila lagu dia dimainkan, owner rumah apabila sewakan rumah, shareholder syarikat ataupun bayaran premium insurans. Jika anda upgrade diri anda daripada pengguna kepada dealer OneXOX, anda juga layak terima pendapatan aktif dan juga pasif melalui jualan singkat dan juga pendaftaran pelanggan. Apa yang syarikat tawarkan ialah royalty insentif 10% setiap kali bayaran bil ataupun top up dilakukan oleh pengguna. Setelah pengguna itu daftar dengan kita, walaupun dia bayar di Touch 'n Go, JomPay, di 7-Eleven ataupun secara online banking di aplikasi SOX ataupun dengan dealer SOX lain, kita masih lagi dibayar melalui bayaran pengguna kita itu. Jadi kita tak berasa penat sangat untuk minta customer kita pada bulan lepas untuk buat bayaran pada kita. Sebab mereka ni bayar di mana-mana, kita dapat untung. Jadi kita fokus saja untuk tambah pelanggan baru pada bulan-bulan hadapan. Jadi sebagai contoh, jika pengguna top up RM35, royalty akan dibayar RM3.50, RM50 akan dibayar RM5, RM100 akan dibayar RM10. Tak kira pengguna bayar berapa, 10% daripada itu akan dibayar directly kepada anda. Jika ada 100 pengguna, maka bilangan itu akan digandakan dengan 100. Ini belum termasuk lagi dengan bonus pendaftaran prepaid dan postpaid dan juga untung runcit singkat. Selain daripada personal sale, kita juga boleh membuat lantikan ejen ataupun dealer kepada pengguna-pengguna yang telah kita daftarkan untuk mereka juga memulakan bisnes OneXOX. Jika tadi anda membuat personal sale, iaitu pendaftaran customer ataupun user, anda dibayar royalty 10%. Kali ini ada daripada customer anda ataupun user anda berminat menjadi dealer. Maka sebagai contoh, Aina ini menjadi seorang dealer dan dia pun mendaftar customer ataupun user bagi pihak dia. Jadi sebagai contoh, Faris sebagai seorang pengguna membuat bayaran bil RM50. Aina sebagai dealer direct akan dapat 10% royalty iaitu RM5. Anda sebagai dealer di atas akan dapat royalty 2% iaitu RM1. RM1 ni adalah 2% daripada RM50 bayaran daripada Faris iaitu pengguna yang mendaftar oleh tim anda. Jadi apabila bisnes ini dikembangkan sehingga 4 level, perkongsian keuntungan akan dibayar oleh syarikat kepada dealer-dealer yang membuka cawangan sehingga 15%. Keuntungan hanya dibayar bila pengguna yang didaftar buat bayaran bil ataupun buat top up. Dealer yang membuat pendaftaran direct kepada customernya tetap mendapat 10% keuntungan. Jadi kita akan tunjukkan potensi pendapatan OneXOX. Seperti yang anda lihat, ini adalah paparan live insentif yang kita boleh monitor ya. Di bahagian kiri adalah hari, di bahagian tengah adalah reload ataupun bayaran bil yang dibuat, di bahagian kanan adalah royalty insentif ataupun RI, insentif yang dibayar oleh syarikat. Jadi anda tengok pada day 1, reload adalah RM2,781, dibayar royalty insentif RM145. Dan pada hari lain, royalty dibayar dalam range RM40 ke RM100 ke atas. Jadi kalau dilihat total RM63,000, royalty dibayar RM2,751. So inilah pendapatan dibayar, tak ada cuti dan setiap hari dapat.
Inilah hasil daripada pendaftaran yang dibuat oleh pengedar dan kita tak perlu pun untuk meminta customer buat bayaran pada kita. Pengguna kita bayar di mana-mana pun kita tetap dapat keuntungan. Kenapa bisnes OneSOX? Sebabnya modal rendah, tak sampai RM200. Tak wajib pun untuk buka kedai untuk permulaan. Dan kita ada latihan dan bimbingan percuma, akses sistem pengedar lengkap sama macam center telco lain. Dan kita boleh bantu orang berjimat di samping menyelesaikan masalah di telefon diorang, serta bisnes ni pakai phone je. Dan terakhir, market pengguna telefon masih besar, ada 40 juta lebih orang yang masih belum pakai OneSOX dalam Malaysia ini. Kita juga ada support system yang beroperasi setiap hari, iaitu customer service, dealer support yang akan bantu pengedar dari segi pendaftaran, akses sistem dan lain-lain, serta dealer support khas daripada tim sendiri, iaitu upline dan juga group dealer yang akan bantu anda. Jadi jika anda dah tengok video ini, buat keputusan untuk bagi feedback kepada kami, bagi tahu kami benda apa yang paling best yang anda dapat setelah tengok video ini. Dan selepas itu kita akan tengok sama ada anda nak menjadi pengguna atau berminat menjadi dealer, atau ada perkara lain yang anda nak tahu. Tahniah dan terima kasih kerana berjaya menghabiskan video ini. Anda bantu kami untuk memberi kefahaman pada orang ramai tentang produk dan bisnes OneSOX. Sekian, terima kasih.